Novel Pelangi di Hujung Mimpi karya Zakri Ahmad mengisahkan perjalanan hidup Bahrain seorang guru muda yang berdepan dengan cabaran kehidupan, tanggungjawab keluarga dan perasaan cinta. Walaupun novel ini telah dikritik ramai kerana terlalu banyak watak sampingan, namun novel ini masih membawa mesej positif. Bagi pembaca yang gemar membaca novel cinta seperti saya dengan tema penceritaan lebih bersifat sejagat, iaitu merangkumi kisah kasih, keluarga dan teman Pelangi di Hujung Mimpi, karya Zakri Ahmad amatlah menepati cita rasa saya sebagai seorang murid di sekolah menengah. Jika novel kontemporari masa kini lebih bertumpu kepada watak dan kisah hidup wanita, naskah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Indi pula mengangkat lelaki sebagai tonggak utama dengan mengupas perihal kaum Adam, termasuk personaliti, kepribadian dan gaya hidup mereka. Tidak hairanlah novel setebal 460 halaman ini mengangkat kisah lelaki kerana ia ditangani penulis daripada jantina yang sama. Pelangi di Hujung Mimpi menampilkan kisah pemuda budiman Bahrain yang berkhidmat sebagai guru dan melalui pelbagai cabaran hidup, termasuklah dalam kerjaya, cinta dan tanggungjawab kepada keluarga. Beliau telah mengambil keputusan untuk berpindah ke kampung halaman, iaitu di Kuala Terengganu, untuk menjaga ayahnya yang uzur. Namun hasrat itu tidak kesampaian apabila insan yang disayanginya itu lebih awal dijemput ilahi. Tinggalkan sahabat, pendam perasaan. Bagaimanapun Bahrain tekad untuk pulang mengajar di kampung, sekaligus terpaksa meninggalkan sahabat rapat yang memendam perasaan terhadapnya, iaitu Farah di Kuala Lumpur. Kepulangan Bahrain ke kampung pula menyaksikan pelbagai konflik yang timbul, termasuklah tanah pusaka keluarga mereka yang digadaikan oleh abangnya sendiri, iaitu Karim, kerana berhutang dengan syarikat peminjam wang tidak berlesen yang sering mengancam dengan pelbagai ugutan. Bahrain cuba menyelesaikan masalah ini dengan tendang sehingga sanggup mengabaikan kepentingan diri, termasuklah keinginan untuk berumah tangga demi membantu keluarganya. Pada masa yang sama, kemunculan semula cinta pertamanya, Aini membuatkan Bahrain sukar untuk membuat pilihan, terutamanya memikir perasaan Farah yang begitu sabar menanti jawapan cintanya. Secara keseluruhannya, Pelangi di Hujung Mimpi adalah karya yang sesuai untuk bacaan masyarakat pelbagai peringkat usia kerana jalan ceritanya yang ringan, bahkan laras bahasanya yang juga ringkas dan mudah difahami. Namun begitu, pembaca seperti saya juga mempunyai bahagian novel yang paling saya sukai, iaitu di pengakhiran bab di mana Bahrain bergurau dengan Farah dengan mengatakan, Farah, bagaimana kalau orang yang awak inginkan sudah beristeri? Pucat lesi muka Farah. Farah menjawabnya pula, kalau begitu, saya sanggup jadi madu awak. Sungguh mengasyikkan kisah cinta mereka berdua. Namun begitu, wahai teman sekalian, demi keluarga, cinta tidak akan melalaikan kerana ia memaparkan kisah kemasyarakatan dan syarat dengan mesej positif, terutama tanggungjawab berat seorang anak yang sanggup melakukan apa sahaja demi kebahagiaan keluarganya dan tidak lalai dengan cinta walaupun dihimpit dengan pelbagai godaan. Pembaca juga turut dibawa melancong ke Terengganu dalam pembacaan kerana banyak tempat menarik seperti Pasar Payang, Pulau Duyung dan Masjid Krista yang turut diselitkan, terutama ketika Bahrain menjadi pembantu pelancong ketika Farah serta rakan-rakannya datang menziarahinya. Walau bagaimanapun, pembacaan di novel ini sedikit terganggu apabila watak guru di sekolah Bahrain, termasuk kisah cinta segitiga antara Razak, Julia dan Hamirul menguasai di bahagian pertengahan cerita, sekaligus menenggelamkan kisah utama yang seakan-akan ditinggalkan seketika oleh penulis. Oleh itu, saya amatlah berpendapat bahawa penulis perlu berhati-hati dalam menambah rencah dan watak sampingan kerana ada antara watak yang tidak begitu penting tetapi ditonjolkan dan secara berlebihan sehingga mengganggu penghayatan pembaca. Namun, ia masih lagi tampil sebagai karya yang harus dipuji, apatah lagi pengarangnya memanfaatkan karyanya sebagai seorang guru, sekaligus memperlihatkan kecenderungan untuk menulis karya yang sesuai dengan peringkat usia remaja sehingga dewasa dengan persekitaran sekolah diabadikan dalam naskah ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.